tu aku sabar lagi. Pergi kau sembahyang sana dulu. Anak aku dah lari dah tahu. Mak, dah lah. Mak sabarlah. Tak ada apa. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Sakit ternyata, sakitnya cinta, buat aku menangis. Aku pernah sungguh, aku tak bisa ayahku selalu Dia budak mana Allah, step boy. Main mana Baca pusat. Allah. Gila. tak apa-apa. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak, kita dah sampai. Ya Allah, Amy. Alhamdulillah. Awak tahu tak, kita ni risau gila tau. Tunggu awak telefon, tak telefon lagi daripada pagi tadi. Awak tahu tak, kita ni daripada tadi nak buat kerja pun tak boleh nak fokus. Ni fikir pasal awak ni. Alah, minta maaf lah. Buat awak risau je pasal kita. Awak kat mana? Tempat kerja lah, makan mana lagi. Saya lihat ni. Oh, awak, kita tak ada ni, tak kecoh ke kampung? Mau ni tak kecoh pasal awak hilang. Awak tahu tak, Mi, mak bapak awak ni pagi-pagi subuh datang rumah kita tahu cari awak. Ya ke? Awak cakap apa? Cakap apa lagi? Kita cakap kita tak tahu je lah. Mi, kita rasa kan baik awak telefon mak awak, Mi. Awak cakap dekat mak awak yang sekarang ni awak selamat sebelum benda ni jadi besar. Apa-apa hal, diorang tak adalah risau sangat kat awak, Mi. Yelah, nanti kita telefon mak kita lah, bagi tahu dia. Alah, kesian mak kita. Dia dah buat laporan polis, bang. Bukan tak mau buat laporan, tapi tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Kau cakap pasal apa tak boleh buat? Dengar sini. Undang-undang kata, kita cuma boleh buat laporan selepas 24 jam dia hilang. Tapi macam tu, sampailah orang tu jadi mayat, sampai mayat dia bergulat baru nak pergi cari dia. Ya? Abang ni memang degil tu tak? Kalau saya cakap tak benar dia dengar, pasal tu lah dengan patah abang berlebam. Pasal degil lah tu. Astagfirullah. Mun, sabar. Mun. Boleh tak sabar? Boleh tak? Dia bukan kecil, dah ada besar dah. Yo, hello. Hello Ain. Ni abang ni. Abang, abang pergi mana lah? Abang tahu tak mak dia so gila kat abang? Kejap. Mak, abang telefon. Mak. Abang. Hello? Amy? Kita tak apa-apa, Mak. Amy kat mana ni, Mi? Amy baliklah, Mi. Mak rindu kan Amy tau. Mak, dengan Abah janganlah risau pasal kita, ya. Amy baliklah, Mi. Mak janji dengan Amy kalau Amy balik, Mak tak suruh lagi Amy ambil buah kelapa segini. Kalau Abang suruh pun Mak marah, Abang. Mak. Nanti kita balik. Tapi bukan petang ni. Nanti kita baliklah, ya. Mi balik. Kalau Mi balik, Mak janji Mak masak kalau yang Amy suka tu. Mak masakkan tom yam. Mak masakkan soto pedas. Mak masakkan kailan ikan masin. Mak janji Mi balik, Mi ya. Ni, Mak.
duit shilling nak dekat habis dah. Nanti kita... Mi! Emi! Kenapa, Mun? Kenapa? Bang, dia kata duit shilling nak habis. Mak kesian kat dia, bang. Apa pula dia makan? Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Sakit ternyata, sakitnya cinta buat aku menangis. Aku pernah sungguh, aku tak bisa nangis. Cinta kasih hati pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu memarahi aku jika jatuh air mataku. Kata ayah selalu, air mata itu adalah tanda kelemahan. Tapi ternyata air mataku pernah jatuh juga. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. 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 Oh, Assalamualaikum. Aku pernah sungguh, aku tak bisa nangis. Jika kasih hati pergi meninggalkan aku. Ayahku tersayang, maafkanlah aku jika aku masih menangis. Masih belum bisa menjadi seperti apa yang ayah selalu mau. Kita berjanji untuk tidak lagi menangis karena cinta. Aku Bang, cari bomo. Kita tengok bomo. Tadi polis, sekarang bomoh pula. Yelah, kalau kita pakai bomo tu boleh telik. Amy ada kat mana sekarang ni? Setidak-tidaknya bomo tak adalah kena tunggu 24 jam macam polis. Dah peraturan ikut aja lah. Ni, suami kan dah telefon ke awak. Katanya dia selamat. Nak risau apa lagi? Dia tak ke mana budak si penakut ni. Entah-entah dia rumah kawan kat bandar tu. Ni, percayalah cakap saya. Esok, lusa, tulat, bila dia rindu nak berkepit dengan awak, baliklah dia. Awak macam bomo pula tahu pula dia nak balik bila. Assalamualaikum. Mak, Abah. Salam. Kau sihat tak? Sihat. Yelah. Abah. Ya. Jangan saya. Sihat. Abah? Sihat. Mak. Mak.
Tau. Nasihat abang kau. Tak nak dengar mak cakap suci bomo. Mak, kau nak risau apa lagi? Suami dah telefon. Dia kata dia selamat. Oh, Abang ada telefon. Mak janganlah risau. Abang kan kata Abang dah telefon. Abang mesti selamat lah. Abang tu dah besar. Ni Mak dah makan ke belum ni? Kurus je ni, dah makan belum? Elek, senyum sikit. Suami. Cikgu, Sabar. cikgu, saya tadi. Mai masuk rumah dulu kita sembang. Betul lah dia tak ada pergi rumah Kak Yana. Itu kan manja lebih Kak Yana kan? Ya Allah, Ain. Kakak dah cakap, abang tu telefon pun tak ada. Takkanlah Kak Yana nak sorok dia pula. Kalau dia datang rumah Kak Yana, Alhamdulillah. Tak adalah kita semua ni risau. Masalahnya tak ada, tahu tak? Kenapa Yana? Dia memang dia bagi tahu kat mak nak pergi rumah Yana masa dia izin Kuala Lumpur dulu. Abah tak bagi. Yana kan campur dengan perempuan tu rumah kan? Itulah. I guarantee lah kalau dia pergi rumah Kak Yana kan, mesti dia kena bertukar jadi kan macam tolonglah. Kan sebab semua dalam rumah tu perempuan mak kan? Betul tak? Ketawa bukan kerana kami sudah lupakan abang, tapi kerana kami tahu dia selamat dan kami yakin sangat yang dia akan balik tak lama lagi. Mi, buat apa tu? Cari kerja kat internet ke? Oh, cari kerja. Mi, saya ni nak minta maaf. Rumah saya ni selerak sikit. Maklum je lah, rumah orang bujang. Kadang-kadang tu pun ada gak kawan saya datang melepak. Itulah cikgu tak nak kahwin lah. Kalau cikgu kahwin kan, mesti rumah cikgu cantik, berseri je kan. Bukan saya tak nak kahwin. Tak sampai jodoh lagi. Itulah. Orang handsome macam cikgu ni kan, mesti ni makwa kan. Tapi tu memang tak ada jodoh je kan. Macam mana? Habis Mi lepas SPM tu buat apa? Saya mengait kelapa. Tolong bapak saya dekat kampung. Tapi lepas tu saya masuk kolej cikgu. Masuk kolej. Tapi gagal. Mi mengait kelapa? Wah, kuat juga Mi ya. Alah cikgu, nak buat macam mana terpaksa cikgu. Lagipun orang macam saya ni pendidikan tak tinggi, nak kerja apa? Macam ni lah Mi. Buat sementara waktu ni duduklah kat rumah saya. Kat rumah saya ni apa yang saya makan, Mi makan je lah. Jangan malu-malu. Dah lama nanti dah selesa, pergilah cari kerja nanti. Terima kasih cikgu. Okey, baik-baik tu. Ni aku, Nurul. Aku sambung pula cerita Duyung dengan Dugong ni. Diorang ni sebenarnya tak tahu banyak. Diorang tahu yang ringan-ringan je. Tu pun aku yang cerita kat diorang. Yang berat-berat semua dalam poket aku. Sebenarnya Cikgu Fazli ni pernah mengajar kita orang dulu masa kat college. Time tu dia buat praktikal lah. Biasalah cikgu-cikgu praktikal ni kan banyak dengan anak murid dia. Terutamanya yang pandai ambil hati macam si Amy ni. Habis je praktikal, Cikgu Fazli masih berhubungan dengan Amy. Tu yang Amy tahu alamat dia tu.